Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, untuk bahagian struktur pentadbiran. Okey, untuk bahagian struktur pentadbiran pendidikan di Malaysia ini, ia berada di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu KPM. Okey, terdapat 3 persamaan. Yang pertama, iaitu semua sekolah mengikuti dasar pendidikan yang telah ditetapkan oleh KPM. Yang kedua, pentadbiran sekolah diketuai oleh pengetua atau guru besar. Yang ketiga, sistem pengurusan pendidikan adalah tersusun dari peringkat kementerian hingga ke sekolah. Okey, untuk perbezaannya pula. Di Malaysia, sekolah kebangsaan diurus sepenuhnya oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Manakala sekolah agama negeri dikendalikan oleh Jabatan Agama Negeri masing-masing. Okey, perbezaan ini menunjukkan bahawa sekolah kebangsaan mengikuti dasar pendidikan umum kebangsaan, manakala sekolah agama negeri memberi tumpuan kepada pendidikan agama Islam mengikut keperluan dan pengurusan negeri masing-masing. Kurikulum khas negeri. Kurikulum pendidikan kebangsaan di Malaysia menggunakan kurikulum seperti kurikulum standard sekolah rendah KSSR dan kurikulum standard sekolah menengah KSSM. Persamaan, semua sekolah mengikuti kurikulum kebangsaan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Kurikulum bertujuan membangunkan pengetahuan dan kemahiran dan nilai murid. Perbezaan, setengah negeri mempunyai kurikulum tambahan seperti pendidikan agama negeri. Kandungan kurikulum tambahan mungkin berbeza mengikut keperluan negeri. Seterusnya, saya akan terangkan tentang program inovasi dalam pendidikan. Program inovasi ini diwujudkan untuk meningkatkan kualiti pembelajaran serta kemahiran pelajar. Bagi persamaan pula, kebanyakan sekolah menggalakkan penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Contohnya seperti penggunaan komputer, tablet dan aplikasi pembelajaran. Okey, selain itu, aktiviti inovasi juga membantu meningkatkan kreativiti dan pemikiran kritis pelajar. Ini penting supaya pelajar lebih bersedia menghadapi cabaran pada masa depan. Seterusnya kita lihat pada perbezaan pelaksanaan program inovasi. Perbezaan ini dia adalah setiap sekolah atau negeri mungkin melaksanakan program inovasi yang berbeza, bergantung kepada kemudahan dan keperluan masing-masing daripada setiap sekolah itulah. Okay, sebagai contoh, ada sekolah yang menumpukan kepada program STEM dan yang seterusnya ada juga yang menggunakan pembelajaran digital dan ada juga yang menjalankan projek kreatif belajar. Okay, perbezaan ini menunjukkan bahawa inovasi dalam pendidikan adalah fleksibel dan boleh disesuaikan mengikut keadaan. Kesimpulannya ialah walaupun sistem pendidikan di Malaysia mempunyai struktur pentadbiran dan kurikulum yang seragam, tetapi terdapat juga perbezaan dalam pelaksanaan kurikulum khas negeri dan program inovasi bagi memenuhi keperluan pendidikan setempat. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.